Di sebuah bandar yang sibuk, satu projek taman komuniti baru telah diumumkan. Semua orang teruja untuk menanam sayur-sayuran segar dan bunga-bunga cantik. Ini akan menjadi luar biasa, seru Anya, seorang gadis ceria dengan mata bersinar, mengimpikan tomato berair dan salad rangup. Di antara wajah-wajah yang teruja itu ialah Rohan, seorang budak lelaki yang berfikir yang menggunakan kerusi roda. Dia menyukai alam semula jadi dan bermimpi untuk membantu, tetapi dia sering bimbang tentang bagaimana dia akan sesuai. Anya dan rakan-rakannya sibuk menanda plot untuk tanaman mereka, berbual tentang siapa yang akan menanam apa. Kita perlu menggali di sini dan membawa air ke sana, Anya mengarahkan, penuh tenaga. Rohan menghampiri dengan pandangan penuh harapan di wajahnya. Bolehkah saya membantu juga? Dia bertanya dengan lembut. Anya berhenti seketika, kemudian melihat laluan sempit dan tanah yang tidak rata. Oh, Rohan mungkin suka. Tanah terlalu lembut dan laluannya kecil. Kata-katanya, walaupun tidak bermaksud untuk tidak baik, terasa seperti penghalang. Bahu Rohan sedikit merosot. Dia sangat ingin menjadi sebahagian daripadanya. Puan Elena, pemimpin komuniti yang baik hati, menyedari pertukaran itu. Dia berlutut di sebelah Anya. Anya, setiap pasang tangan dan setiap minda boleh membantu menjadikan taman kita indah. Puan Elena tersenyum mesra kepada Rohan. Rohan, apa yang kamu rasa kita perlukan paling banyak sekarang? Rohan berseri-seri. Baiklah, kita perlu merancang di mana semuanya diletakkan supaya kita dapat mencapai semua tanaman dengan mudah. Mungkin kita boleh mereka bentuk beberapa katil bertingkat, cadangnya, menunjuk kepada lakaran yang telah dia lukis dengan cepat. Anya melihat lukisan terperincinya, terkejut dengan idea-idea bijak beliau. Dia terlalu fokus hanya pada menggali. Puan Elena mengangguk. Itu idea yang cemerlang, Rohan. Katil bertingkat akan memudahkan semua orang untuk menjaga tanaman. Dia kemudian berpaling kepada Anya, kadang-kadang berfikir secara berbeza membantu kita mencari penyelesaian terbaik. Mari kita pastikan taman kita mempunyai ruang untuk semua orang. Anya mula melihat sesuatu secara berbeza. Kanak-kanak mula menyesuaikan rancangan mereka dengan Rohan membimbing mereka tentang kebolehcapaian. Mereka membina katil kayu bertingkat yang kukuh, sesuai untuk menanam bayam, lobak merah dan lada benggala manis. Rohan, dari kerusi rodanya, menjadi perancang utama, menasihati tentang penempatan tumbuhan dan akses air. Letakkan tomato lebih dekat ke tepi sini, dia akan memanggil, mereka memerlukan banyak matahari. Anya dan rakan-rakannya bekerja keras, menggali, menanam dan menyiram. Apabila mereka menghadapi masalah mencapai dahan tinggi, Rohan, dengan alat pemegang panjang, dengan berhati-hati membantu memangkasnya. Dia juga menjejaki jadual penanaman dan mengingatkan semua orang bila untuk menyiram basil dan pudina yang haus. Matanya yang tajam dan perancangan yang teliti sangat berharga. Perlahan-lahan, taman itu berubah menjadi syurga yang meriah. Bunga-bunga berwarna-warni mekar dan barisan sayur-sayuran hijau subur. Semua orang bekerja bersama, memastikan laluan cukup lebar dan katil bertingkat boleh diakses. Rohan sentiasa berada di tengah-tengah aksi, dengan senyuman lebar di wajahnya, merasa sepenuhnya disertakan dan dihargai. Suatu petang yang cerah, ketika mereka menuai timun pertama yang gemuk, Anya berpaling kepada Rohan. Rohan, saya sangat menyesal saya tidak melihat berapa banyak yang boleh awak lakukan pada mulanya, katanya dengan ikhlas. Awak telah menjadikan taman kami jauh lebih baik, dan awak adalah perancang terbaik yang kami boleh minta. Rohan hanya tersenyum, gembira menjadi sebahagian daripadanya. Taman komuniti itu menjadi mercu tanda inklusi, membuktikan bahawa apabila kita memberi ruang kepada semua orang, usaha bersama kita akan berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar indah. Orang kurang upaya berhak mendapat inklusi, jangan sekali-kali mengecualikan mereka daripada peluang, berikan ruang kepada semua orang. Perspektif dan kemampuan unik mereka memperkaya kita semua. Marilah kita sentiasa ingat untuk membuka hati dan minda kita, membina dunia di mana setiap orang mempunyai peluang untuk bersinar. Langgan Malay Repo, sukai video ini dan komen di bawah untuk berkongsi pendapat anda tentang menjadikan komuniti kita lebih inklusif.